Seorang budak lelaki dengan bersahaja bertanyakan soalan kepada penceramah tersebut telah mengundang tawa ramai. Menerusi video tersebut, kelihatan Ustaz Azhar Idrus sedang memberikan ceramah di sebuah masjid dan dihadiri orang ramai. Namun, tiba saja sesi soal jawab. Seorang budak dengan berani bertanyakan soalan kepadanya. Apa hukum suami isteri berselimut dalam keadaan berbogel? Tanya budak itu. Walaupun terkejut, tetapi UAI kemudian tetap menjawab pertanyaannya. Kalau mereka sudah berkahwin, Allah halalkan. Jawab UAI. Suami isteri berselimut. Berselimut di rumah dia kan? Keadaan bogel. Berbogel? Kamu nanya? Suami isteri ni boleh. Okey, alhamdulillah. Sudah fikir datang dari soalan kami. Okey, kerana mereka sudah berkahwin, Allah halalkan. Terima kasih. Ada lagi tak? Dalam pada itu, tinjauan di ruangan komen mendapati rata-rata netizen turut memberikan reaksi mereka masing-masing.